Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik tuan-tuan dan puan-puan majlis penonton yang mulia, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak dibawa gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya, yang makan tak boleh bercakap, yang minum jangan berdiri. Tuan-tuan dan puan, apa khabar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Hari ini puasa ke-21 ya. InsyaAllah mudah-mudahan sampailah kita kepada puasa penutup dan kita akan hadapi Idul Fitri. Pak Adi. Dan sekarang ni kita berada di Pasar Bandul Pasar Minggu. Pasar Minggu atau Pasar Jumaat kan. Artinya setiap minggu atau setiap Jumaat. Jadi seminggu sekali. Bolehlah dikatakan sebagai pasar mingguan. Nah, jadi untuk sementara ni nampaknya masih belum banyak juga yang bertandang ke pasar ni. Kita tak tahu entah apa pasal lah kan. Pak Din. Nah, inilah kondisi pasar kita saat ini. Kondisi pasar kita saat ini. Dan nampaknya masih belum padat. Barangkali pasar satu lagi. Atau kalau ada jual kuih. Ini kuih untuk buka. Kuih untuk buka. Nah, aku nak beli baju. Aku nak beli celana. Aku nak beli senang-senang lah. Ada Pak Sabandar kita. Ada Ibu Ita dengan anak dia. Opan. Ipan. Ini deh. Ini kondisi pasar saat ini ya. Ini deh. Ini deh. Ini Safira. Ini Menggalis. Cantik. Cantik. Nah, kami nak beli bunga jugalah. Pasal ni beli bunga. Lawa-lawa nampak aku bunga. Ini mungkin bakal menantu aku tak? Ni. Bakal menantu bukan? Bukan. Adik, mana adik ni? Emang geng. Mak. Ada bunga senang-senang bunga tapi tak bau. Nunggulah dia kena ayam. Nunggulah dia kena siram. Aku nak tengok baju ni apakah berkenan atau tidak. Ni ada budak Seng Tumu juga sini Mak panjang menjulang daripada Kedah Jalan-jalan pendek lawa-lawa je nampaknya. Tapi jangan pakai jalan pendek, jamin ke bah, banyak tokak kaki. Kena miang itu. Kena miang itu banyak tokak kaki. Okeylah, kita jalan-jalan ke sana dulu ada artis. Ada artis. Artis Seniman Bandul ni. Ada artis. Saya pun nanti nak beli mercon lah. Biar belentur-lentur rumah. Rainbow. Jangan sangka Rainbow ada kat Amerika kat Bandul ada juga Rainbow. Ini Baleman. Itu ada Pri. Frizal. Ini artis TikTok ni. Lempuk. Ini Om Dari. Kejut. Ini mercon. Banyak jual merconnya. Aku nak beli mercon tu kang. Ada mak. Itu kang. Ke panut. Mercon, berbagai macam mercon ada. Itu dia musuh aku. Pagi hari subuh gelap minta duit. Patutlah minta duit dia ke pasar pun. Ada aku balas. Aman kataku. Pak Isa. Ini guru aku dulu ni. Waktu SD. Bukan dulu sekarang pun itu juga. Waktu aku SD dulu. Tak kuasa. Aku pakai kecut je. Kalau pasar buah ni atau pasar sayur ni masih tetap ada
Ini entah penjual dia, entah orang nak beli, tak tahu lah awak. Oh nak beli. Yalah. Mercon dekat mana? Mercon itu dah. Itu mercon siapa? Mak actress. Mak campak. Right Muslim. Nah, ini deh. Kita jalan-jalan Nengok situasi dan kondisi pasar kita, tapi masih belum sempit. Kalau belum bersenggol-senggol belum sempit. Dia kau dah bersenggol-senggol pun sempit kan. Agak hati bandul. Nah, kita jumpa dengan abang Zaldi Piliang. Dia jual jam ni. Itu abang kumis. Bang kumis tebal. Ingat ni kumis tak jual tu. Selamat jumpa Bang Mol. Selamat jumpa. Mas Mol. Kumis tak jual tu bang. Order. Kalau nanti bisa. Itu kodam tu yang tak tahu. Jalan Ini kau nak beli jam senang jam kat abangnya. Siap, melayani 24 jam. 24 jam. Siap. Ada kakak dia Kuala juga ni. Kakak ni lawa lah. Kakak ni lawa lah. Tapi dah ada lelaki ke? Jangan ganggu. Itu abang kita. Sedap nyando. Aduh mak. Kau main sedap nyando apa? Alamak Ini jual kacamata. Oh, ada tambah abang kacamata jual. Bagi yang nak ber-action nak raya ni bisalah beli kacamata kan. Untuk melindung mata juga. Nak beli kacamata? Kacamata main plus pun ada ni. Kacamata gaya pun ada. Nak melindung mata panas-panas ni. Ini kain baju. Itu ada jual miso. Itu tu untuk orang-orang yang penat bekerja lah kan. Kalau orang tak penat bekerja, tak mungkin lah makan miso. Bu? Nah, ini nampaknya baju-baju. Nampaknya baju-baju yang bergenrel perempuan. Itu BH. Senang macam BH yang nak baru raya ni bolehlah kan. Mana yang dah betek lalat, mana yang dah berkarat kau rabi-rabi tu boleh ganti. Biar semangat sikit. Ya kak? Ini budak kembar. Tapi dia tak nak menampakkan wajah dia. Sibuk nak cari cuan. Ini ni. Aku jual dia kau. Aku jual kau. Aku jual. Aku jual ini panot. Dia ni kalau tu hati macam Power Ranger lah kat Bandul ni. Dia hari ni tak buat topeng. Lihat boleh ke murah muka boleh tu. Tuan-tuan dan puan, inilah kondisi pasar kita di 21 Ramadan 21 puasa. Dan nampaknya masih belum berdatangan ramai sebab ini pun masih jam 10 pagi. Dan mungkin nantilah agak-agak santak nak Jumaat ni mungkin ramai agak. Dipilih. Ini namanya Ibu Mea. Ini kawan aku sekolah SD dulu ni sampai MTS. Ini yang beli sampul bantal labu buku. Sampul bantal? Oh, nak baru bantal dia raya ni. Biar semangat sikit kan tidur. Biar semangat sikit tidur wangi kan. Semangat sikit Bang Iran. Tukang kodak. Awak ke tukang kodak yang misalnya. Awak nak belanja mabuk? Awak nak belanja mabuk ngodak. Pak Isa. Ni 1,35. Tas. Ni 1,35. Jangan salah anggap bukan kakak-kakak ni 1,35 dah. Itu tas. 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 Ini orang berbuat kolang kaling.
Kolang kaling buah nau. Buah nau kolang kaling lain. Cincau, oh cincau. Oh cincau, ayako. Tak bisa aku kerja lain deh. Inilah kerja yang yang nampaknya ringan kan? Inilah kerja yang nampaknya ringan. Aku nak jual. Ini artis juga nih. Artis Semen Bandul juga nih. Tahun itu dia rekaman apa syuting, tahun ini belum berapa syuting gitu. Tahun ini mata kurang itu. Ini Mbak. Baiklah, tuan-tuan dan puan, demikian dululah ya perjumpaan kita pada kali ini. Semoga menginformasilah untuk tuan-tuan semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.